Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat bertemu kembali dalam siri Matematik Super. Kali ini kita akan menceritakan kisah hidup seorang ahli matematik dan ahli fizik yang sangat terkenal, iaitu Isaac Newton, yang hidup dari tahun 1642 sehingga tahun 1727. Episod kali ini akan menceritakan kisah beliau sejak dari lahir sehingga tamat sekolah rendah. Newton sangat terkenal dalam bidang matematik, khususnya dalam bidang kalkulus. Dalam bidang fizik semula, Newton terkenal dalam kajian berkaitan dengan graviti, di samping ada 3 hukum Newton. Hukum Newton yang pertama, hukum Newton yang kedua dan hukum Newton yang ketiga. Untuk mengenang jasa Newton, ahli-ahli sains telah meletakkan nama Newton itu sebagai unit bagi daya. Ini bermaksud kalau ada orang tanya, apakah unit bagi daya? Jawapannya ialah Newton. Tarikh lahir Newton ialah 25 Disember tahun 1642. Tarikh ini bertepatan dengan tarikh kematian seorang ahli astronomi, juga seorang ahli matematik dari Itali yang bernama Galileo Galilei. Okay? Beliau pernah mencipta satu alat yang digunakan untuk meneropong, memerhati objek yang jauh yang dinamakan teleskop. Okay? Jadi beliau telah menggunakan teleskop ini untuk memerhati objek di angkasa lepas seperti planet, bintang-bintang, bulan dan sebagainya. Jadi Newton juga ada menghasilkan teleskopnya sendiri. Jadi apakah perbezaan di antara teleskop Galileo dengan teleskop Newton? Itu kita akan bincangkan dalam episod-episod yang akan datang. Jadi Newton ini berasal dari Eropah, secara lebih spesifik dari England. Okay. Tempat lahir Newton ialah Woodstock, okay, yang terletak di utara London. Lebih kurang kalau naik kereta lebih kurang 2 jam, okay, perjalanan dari London ke Woodstock. Ibu Newton bernama Hannah, ayahnya bernama Isaac Newton. Okay. Anda perasan sesuatu yang agak pelik di sini? Ya, nama ayah sama dengan nama bapa. Anak nama Isaac Newton, ayahnya pun nama Isaac Newton. Ini fenomena yang agak biasa berlaku di zaman dahulu. Okay, nama anak sama dengan nama bapa kalau lelaki, nama anak sama dengan nama ibu kalau anak itu perempuan. Ayah Newton ini telah meninggal 2 bulan sebelum kelahiran Newton. Ini bermaksud ayahnya telah meninggal dunia dalam bulan Oktober, okay, pada tahun yang sama. Newton lahir bulan Disember, ayahnya meninggal dalam bulan Oktober tahun 1642. Jadi mereka tinggal di kawasan perkampungan. Rumah Newton daripada papan gitu dan dikelilingi oleh padang ragut, dan mereka memelihara ayam, okay, kambing. Tanaman mereka ialah bali untuk menyara kehidupan. Pada masa Newton berumur 3 tahun, ibunya telah berkahwin dengan Barnabas Smith, okay, seorang kaya dari North Witham, iaitu satu kampung yang tidak berapa jauh dari kampung Newton, sekitar 2 batu begitu. Jadi setelah berkahwin dengan Barnabas tadi, emak ataupun ibu Newton telah berpindah ke tempat yang baru, meninggalkan Newton hidup bersama dengan neneknya di kampung. Jadi ditinggalkan ibu itu merupakan satu peristiwa yang menyedihkan buat Newton. Sejak ditinggalkan ibunya, kelihatan beliau duduk bersendirian, bermain bersendirian, kerap termenung, bermain di bawah pokok, memanjat pokok bersendirian, melihat keluar tingkap, okay, merindui ibunya, dan kadang-kadang beliau menangis mengenangkan ibunya yang jauh, dan beliau merasakan begitu rindu untuk bersama dengan ibu. Pada masa berumur 7 tahun, Newton telah mula bersekolah di sekolah yang tidak berapa jauh dari rumahnya. Ramai lagi pelajar-pelajar lain, murid-murid lain yang bersekolah di sekolah yang sama, dari kampung yang sama,
Tapi apabila Newton berjalan, dia akan berjalan bersendirian juga. So aktiviti di sekolah, Newton belajar menulis, belajar membaca, belajar menghafal sefi. Ini adalah di antara aktiviti-aktiviti di sekolah berkenaan. Perlu ditekankan di sini ialah ilmu yang digunakan untuk menulis, membaca dan menghafal sefi semua dalam bahasa Latin. Bahasa utama ilmu di masa itu ialah bahasa Latin. Jadi Newton semasa dalam kelas, masa belajar, tidak memberi tumpuan terhadap pengajaran guru. Dikatakan Newton ni selalu memerhatikan keluar tingkap. Memerhatikan apa-apa yang berlaku di luar kelas. Tidak memberi perhatian terhadap pengajaran guru. Sehingga kan bila diberikan ujian, peperiksaan dan sebagainya, pencapaian Newton ini tidak berapa bagus. Dan beliau kerap marahi oleh guru, diberi ingatan oleh guru supaya belajar dengan lebih tekun. Jadi disebabkan itu, pencapaiannya tadi tidak berapa bagus. Jadi pelajar-pelajar lain, kawan-kawan lain mula mengejek Newton. Mengatakan bahawa Newton ni bodoh, terencah akal dan sebagainya. Jadi di antara ejekan yang mereka selalu sebut secara beramai-ramai begini. Newton bodoh, ye. Newton bodoh, ye. Newton terencat akal, ye. Tapi Newton tak pernah melawan secara fizikal atau secara lisan gitu. Beliau tetap diam saja, tetapi menyimpan dendam di dalam hati bahawa pada suatu hari nanti dia akan melawan dan akan memberi pengajaran yang secukupnya kepada budak-budak yang dia telah kenal pasti. Memang di antara ketua yang melakukan ejekan tersebut. Jadi pada satu hari Newton lalu di samping satu kumpulan pelajar. Apabila mereka melihat Newton, semuanya berpaling ke arah Newton dan mengejek Newton. Jadi pada ketika itu juga Newton disebabkan hilang sabar dan sebagainya, telah menerkam salah seorang daripada pelajar itu dan menendang, menumbuk, terajang sehingga pelajar itu jatuh ke tanah. Apabila pelajar itu jatuh ke tanah, Newton masih lagi menumbuk, menyepak, menerajang sehingga pelajar itu melolong, meminta tolong supaya dilepaskan. Jadi setelah hilang marahnya, Newton pun melepaskan pelajar itu dan beredar daripada situ. Setelah balik sampai ke rumah, Newton imbas balik, fikir balik apa yang telah berlaku, peristiwa yang telah berlaku tadi semasa di sekolah. Dan akhirnya Newton berkata kepada dirinya sendiri, yang aku ni marah sangat bila orang panggil aku bodoh, pasal apa? Tak nak orang panggil kita bodoh, jangan jadi bodoh. Saya ulang sekali lagi kata-kata Newton kepada dirinya sendiri. Yang aku ni marah sangat bila orang panggil aku bodoh, pasal apa? Tak nak orang panggil aku bodoh, jangan jadi bodoh. Seolah-olah satu kesedaran baru timbul di dalam hati Newton bahawa untuk mengelakkan dari dipanggil bodoh, jangan jadi bodoh. Maksudnya belajarlah rajin-rajin, cemerlang dalam pelajaran supaya pencapaian lebih baik, meningkat dan sebagainya. Jadi mula daripada tarikh itu, mula daripada insiden itu, Newton telah mula menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Menunjukkan peningkatan akademiknya yang sangat memberangsangkan sehingga mendapat pujian dari guru-guru dan kawan-kawannya. Jadi Newton ni suka berfikir tentang fenomena alam. Misalnya apabila melihat burung, Newton akan bertanya soalan kenapa. Dia akan bertanya, kenapa burung boleh terbang? Apabila melihat ke langit dan nampak awan
berkepul-kepul begitu, dia akan bertanya, kenapa bentuk awan tak sama ya? Kenapa awan warnanya putih? Kenapa awan bergerak ya? Apabila melihat pokok pula yang sedang bergoyang, beliau akan tanya, kenapa pokok bergoyang? Dan apabila kelihatan rupa helai daun jatuh itu, beliau akan menanyakan dirinya, kenapa ada daun yang jatuh, ada daun yang tak jatuh? Apabila lalu di tepi sungai pula, beliau akan bertanya, kenapa air mengalir? Dan beliau perhatikan lebih dekat lagi, kenapa air di sini deras dan kenapa air di sana lebih tenang? Apabila beliau memerhatikan kanak-kanak bermain layang-layang, beliau akan berfikir, kenapa bila ada angin, layang-layang boleh naik? Kenapa bila tak ada angin, layang-layang jatuh? Apabila beliau memerhatikan ada orang menunggang basikal, soalan yang akan beliau tanya pada dirinya sendiri ialah, kenapa roda basikal boleh berpusing ya? Begitulah soalan-soalan yang ditanyakan oleh Newton kepada dirinya sendiri tentang fenomena alam. Yang ini ialah kisah Newton dengan kucing yang berlaku peristiwa ini di rumahnya pada satu hari. Ibunya telah balik kampung dan ibunya menemui beberapa ekor kucing di dalam rumah yang berkeliaran begitu. Tidak ada jalan untuk kucing-kucing ini keluar rumah. Jadi, dia panggil Newton. Newton, mari sini sekejap. Ya, Mak, kata Newton. Maknya kata, tolong buatkan lubang pada pintu kat belakang tu supaya kucing-kucing ni boleh keluar ataupun masuk ke dalam rumah, senang kucing ni nak lalu. Yalah, Mak, kata Newton. Jadi Newton pun pergi dan mengambil semua kelengkapan peralatannya untuk membuat lubang pada dinding ataupun pada pintu tersebut. So, beliau pun mula bertukang. Tung-tang, tung-tang, tung-tang. Lebih kurang dalam setengah jam gitu, beliau pun datang semula kepada maknya dan menyatakan bahawa, Mak, dah siap. Jadi, maknya pun pergi ke dapur, ke bahagian belakang dan tengok. Pada pintu tu ada dua lubang. Ada dua lubang. Satu lubang besar, satu lubang kecil. Bila ditanya, kenapa ada dua lubang pada pintu ni? Newton jawab, yang besar itu lubang untuk kucing dewasa. Yang kecil itu lubang untuk anak kucing. Ramai ahli sejarah menyatakan peristiwa ini menunjukkan bahawa Newton ini semasa dia kecil tidak berapa pandai, tak berapa cerdas. Sebab satu lubang yang besar itu sebenarnya sudah mencukupi. Di situlah lalunya kucing dewasa dan di situlah lalunya anak kucing. Tapi ada pula ahli-ahli matematik, ahli-ahli sejarah khususnya, yang menyatakan bahawa itu bukan menunjukkan yang Newton ni bodoh. Tetapi itu menunjukkan bahawa Newton ini seorang yang kreatif. Seorang yang prihatin. Dia terpaksa membina satu lubang khas untuk anak kucing. Satu laluan istimewa untuk anak kucing. Untuk menunjukkan keprihatinannya tentang kehidupan. Begitulah kisah Newton dengan kucing. Jadi bila balik rumah, dari sekolah, beliau akan terus masuk dalam bilik. Selepas makan dan sebagainya, akan mula bertukang. Rupanya Newton mempunyai kemahiran, bakat dalam menghasilkan peralatan yang pelbagai jenis, alat permainan dan sebagainya daripada kayu. Dengan menggunakan alatan seperti tukul besi, gergaji, pahat, ketampapan, paku dan sebagainya. Menggunakan pelbagai alat ini menghasilkan
uh, macam-macam jenis peralatan dan alat permainan. Di antaranya ialah kerusi. Tapi kerusi mini yang kecil yang boleh diletakkan di atas tapak tangan. Tapi kelihatan seperti kursi yang sebenar. Hasilkan meja. Tapi meja mini. Meja yang kecil yang boleh diletakkan di atas buku. Okey. Rupa bentuknya memang seperti meja yang sebenar. Menghasilkan bicycle. Tapi bicycle mini. Sehingga kan tayarnya ataupun rodanya boleh berpusing. Menghasilkan kereta kuda. Yang bentuknya betul-betul seperti kereta kuda. Tapi kereta kuda mini yang boleh dijadikan permainan begitu. Jadi itulah bakat yang ada pada Newton menghasilkan peralatan daripada kayu dengan menggunakan pelbagai alatan yang beliau ada. Jadi disebabkan keinsafannya tadi itu selepas peristiwa bergaduh, beliau sekarang ini lebih menekankan kepada pengagihan masa yang betul untuk pelbagai aktivitinya, seperti masa untuk bermain, masa untuk bertukang, masa untuk belajar, masa untuk berehat. Jadi beliau telah menghasilkan satu alat yang dinamakan jam matahari untuk mengetahui waktu dan masa untuk diagih-agihkan mengikut aktivitinya yang sesuai. Jadi beliau telah menghasilkan jam matahari. Ini ialah gambar jam matahari Newton yang sebenar. Ini ialah jam matahari yang lebih moden. Ini ialah jam matahari yang diletakkan di dinding sebuah bangunan untuk menentukan waktu pada masa itu. Yang ini ialah jam matahari yang dibina oleh sarjana-sarjana Muslim yang jauh lebih awal daripada Newton lagi. Jadi Newton telah menghasilkan suatu alat yang kadang-kadang menjadi rujukan oleh orang-orang kampungnya apabila mereka berminat untuk tahu pukul berapakah waktu sekarang ini, maka mereka akan merujuk kepada Newton. Jadi semasa Newton berumur lebih kurang 11 tahun begitu, ayah tirinya iaitu Barnabas Smith itu telah meninggal dunia. Jadi ibunya telah kembali semula ke kampung mereka ke kampungnya yang asal, dan akan duduk bersama dengan Newton di kampung. Tapi kali ini ibunya tidak pulang bersendirian. Dia akan pulang bersama dengan 3 lagi orang anaknya yang baru, iaitu Benjamin, Mary dan Hannah. Perhatikan sekali lagi bahawa nama Hannah ini sama dengan nama ibunya. Soalnya selepas ini ialah bagaimanakah Newton akan menyesuaikan diri dengan 3 orang adik tirinya yang baru ini. Mungkin beliau akan menghadapi masalah atau mungkin beliau dapat menyesuaikan dengan cara yang baik hidup bersama-sama dengan keluarganya yang baru ini. Jadi kisah selanjutnya iaitu dalam episod yang kedua nanti ialah tentang kisah Newton di sekolah menengah. Apa pula yang berlaku kali ini? Jadi teruskan bersama kami dalam episod yang akan datang. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.